Hai guys, tuan-puan, ada sahabat saya bertanya. Dia kata, boleh ke kalau dia simpan sahaja emas dia dalam akaun Gap tanpa perlu keluarkannya? Okey, baik. Jawapannya boleh, tuan-puan. Konsep akaun Gap ataupun juga dikenali sebagai Gold Accumulation Program sama seperti akaun bank. Cuma bezanya ia disimpan di dalam bentuk gram emas. Simpanan emas dalam akaun Gap tiada had simpanan dan tiada cas walau banyak mana simpanan atau berapa lama anda simpan emas anda. Tetapi saya ingin kongsikan tujuan akaun Gap ni diperkenalkan oleh founder Public Gold adalah untuk memberi kemudahan kepada penyimpan emas untuk mengumpul emas dengan simpanan serendah RM100, kerana bukan semua orang mampu untuk membeli emas yang gramnya besar seperti 50 gram yang harganya sekitar RM33,000 dengan sekali bayar. Walaupun emas di akaun Gap anda juga boleh jual dan diarahanukan emas tersebut, tetapi matlamat utama simpanan di Gap adalah untuk mendapatkan emas fizikal seperti ini. Puan, sebab emas fizikal yang disimpan sendiri memegang nilai kekayaan yang sebenar. Dan semestinya simpanan emas bersama Public Gold adalah mudah, murah dan patuh syariah. Okey tuan-puan, jika nak saya bantu untuk mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas Gap di Public Gold, tuan-puan boleh isi borang sign up di bio atau boleh je PM saya untuk saya bantu dengan sebaiknya. Okey, bye.